Assalamualaikum korang. Hai, apa khabar? Sihat ke? Hari ni Siti nak mengemas sambil tu nak masak. Tapi sebelum tu tengok rumah bersepah. Tu baju kotor. Tu beg bersepah lah. Macam-macam. Tengok semua bersepah-sepah. Ni belum lagi. Kat sini, kat meja makan stokin. Dekat bawah tu ada apa tu? Ni ada apa tu? Tuala, kotak KFC, sos, macam-macam lah. Baju belum angkat. Itu belum tengok dapur. Macam-macam lah. Jom teman Siti kemas. Sama masak. Siti nak masak sotong hari ni. Jom. Ni keadaan dapur Siti. Tengoklah. Bersepah-sepah. Sebab tadi tak sihat, Siti tidur je. Biarkan anak-anak dengan bapak dia. Macam-macam lah jadi ya. Lepas tu Siti dah kemas sikit. Macam-macam Singki. Macam-macam ada. Tak tahu nak mula daripada mana. Pening kepala. Apa-apa kita settlekan ni dulu. Ini dah kering. Siti baru balik daripada rumah adik kan. Jadi memang beberapa hari ni Yelah mau balik berjalan. Gitulah gambarnya. Beberapa hari ni tak sihat. Pada asyik sakit je. Badan macam masuk angin. Tahu kenapa. Dah pergi klinik dah. Rasanya terlebih kafein kot. Hari ni nak masak sotong. Soto sambal. Nasi ayam je. Badan pun dah macam ayam dah. Kuek-kuek je. Apa? Syed Zain Daniel? Masak nasi dulu. Suami Siti isi tak habis.
nanti susah kan? Biar dia penuh. Senang. Kita dah nak start masak. So, Siti nak sediakan barang-barang yang nak masak dulu. Blender je. Dengar kan? Tadi bising. Anak-anak ada kat rumah. Jadi diorang ni bising lah. Ada je Allah dia orang. Okay, Siti bubur cili. Ada. Siti nak ambil mana yang ada dekat dalam. Ni je. Habiskan. Umi buat apa tu? Blender. Oh, Masaklah. Okay, bawang putih. Tapi Siti nak masuk cili api sikit. Okay. Sudah. Rasa soto Siti tak potong tau. Tak tahulah sekejap. Kita tengok besar-besar ke, kecil-kecil ke, comel-comel ke. Okay. Ada yang besar-besar. Potongnya Siti potong dua. Oh. Patut. Sedang garam. Di bubur. Terus Siti bau. Ini untuk potong lah Kalau kita memang Siti tak bilang tu, kita biar je. Tapi Siti buat garam ni buat 2 kali. Okay. Tu Siti bubur garam lagi. Siti biar. Minyak. Sementara tunggu minyak panas, Siti nak potong bawang Holland dengan apa tu? Tomato. Masukkan tomato. Bawang Holland setengah biji. Yang ni tadi tu. Apa tu sotong ni? Kita bilas tau. Kita bilas. Lepas tu kita letak air panas. Gaul-gaul lah dalam 5 minit macam tu kan. Macam kata plastik tu kan. Kita buang air dia. Kita bubuh asam keping.
Nanti letak apa tu? Lada yang kita blend tadi tu lah. Itulah. Kita bubuh air. Apa tu? Lada tu masak. Biar dia kering. Nanti baru masuk sotong. Sebut perasa. Lepas tu Siti bubur cik pati ayam, tapi tak bubur penuh pun, bubur setengah je. Siti tak refill lagi yang serbuk tu. Itulah, kalau dah datang besar, nak refill pun malas. Siti bubur setengah je. Tu sikit je. Tunggu dia kering sikit sampai keluar minyak. Okey, dah nampak dia macam keluar minyak apa semua tu. Masukkan sotong. Pegawai. Macam ni, api kena buka besar sikit. Jadi dia takkan keluar air banyak lah. Sikit. Kering. Nanti baru okey lah. Hari apa? Tak tahu, kadang-kadang tadi kononnya nak masak udang masak lemak pekat tu kan. Atau nak setia kan. Nak sotong. Ni lah masak sotong. Cakap keluarkanlah sotong, nanti kau ni masak. Orang lebih prefer sotong ni lah daripada sotong ada kering. Ini kalau tak dilimit ni, memang sekali adab je. Cakap dia orang memang kena limit. Kasihan Abi dia balik nanti dah tak ada lauk lah. Habis. Tu suruh dia orang kemas rumah. Kalau dah tak suruh kemas, sah. Semua nak bercakap kan budak, walaupun apa tu dah besar panjang. Semua nak bercakap. Ini kalau Mak Siti kan, dia letak kacang panjang ataupun dia letak bobis. Tapi Siti tak adalah letak apa-apa. Sebabnya kacang panjang Siti tak boleh makan, sakit perut. Siti dah lama gila makan kacang panjang, minum air teh. Lama dah. Rasanya dekat 12 tahun rasanya dah tak makan kacang panjang. Memang sakit. 12 tahun ke 11 tahun macam tu lah. Teringin nak makan tapi takut. Takut sakit. Sebab tu nak masuk hospital kan. Sakit sangat-sangat. Mak Siti masak ni lah. Sedap lah. Merata. Tahu? Pergi hospital. Okay, dah kering. Siap. Ni kena asingkan. Kalau tak kena asingkan kan, Abi dia tak makan kan. Malah kadang tak ada lauk. Dah sudah makan ni nanti simpan. Benda sikit. Jom kita makan. Jom korang jumpa makan. Ada ni anak-anak, dia orang tak nak masuk video. Makan. Malu kita. Ya, malu. Kita malu juga tu. Kita malu jugalah kan. Makan. Makan korang. Okay. Jumpa lepas ni next video. Bye. Jumpa